Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Okey, hari ni kita hiking di Bukit Seri Bintang Hill. Jom saya bawa korang jalan-jalan. Kita tengok view kat atas macam mana. Pagi-pagi ni kita bersatu dengan alam. Hujan kayu balak panggil lidah bukit. Okey geng, kami dah sampai di puncak. Agak ramai juga orang hari ni. Matahari baru keluar. Oh ya. Baru keluar. Kotok gigi panjang. Kita tengok matahari. Logo tu. Ya, agak ramai hari ni. Cantik juga geng dekat atas ni. Boleh tengok pemandangan KL. Kita boleh tengok matahari terbit. Tempat ni agak bersih ya geng. Ada orang yang bersihkan kawasan ni. Jadi korang yang datang sini janganlah buang sampah mata rata. Jagalah kebersihan. Kaki sudah gigil. Dulu tak orang. Oh, orang tempat. Pakai tali sama sikit boleh pergi ke sana ni. Dia tukar iya tau. Tadi jangan di sini, kita jalan lah. Okey, jom kita tengok jalan ni. Mana tengok jalan ni? Okey, ni banyak jalan. Sekarang ni kita kat sini. Susah cari Kita nak pergi bukit sebelah sana. naik lagi ke mana ni? Naik. Okey, dekat sini ada dua jalan nak pergi ke bukit sebelah sana.
Sebelah kanan boleh jalan, sebelah kiri pun boleh jalan. Yang sebelah kanan ni Sini pun jalan. okey sikit lah jalan dia. Kita turun naik tangga lah. Yang sebelah kiri ni agak mencabar sikit lah jalan dia. View ni lah. Ni sokok ke apa kita ya. Balik. Jom. Let's go. Kaki menyengit macam ni. Turun. Jangan menegak menyengit. Menyengit. Time ni bukit ni dah menurun. Agak bahaya sikit. Kalau kasut licin memang senang tergelincir lah. Sama macam bukit ruang. Ya. Misal kasut ni kalau tanah tak licin. Yang ini jalan yang benar. Jalan yang benar. Inilah dinamakan jalan yang benar. Kawan yang depan tu saja je bawa kita orang jalan ni. Kawan yang belakang tu dah minta nyawa dah. Yelah, bukit ni agak menegak sikit, tapi licin lah. Hati-hatilah kalau naik ke sini. Kalau kasut licin memang senang tergelincir lah. Canak geng. Masalah ni. Bukit sebelah pun bukit sebelah. Minta nyawa geng. Bencana naik geng. Kawan depan dah macam nak nangis dah. Minta nyawa. Hiking ni besar-besar tu ah. Mestilah. Dia buat ke? Kami di mana? Dia yang hiking ni, dia yang landai je mesra. Dia kalau mendaki, ajak bersembang pun tak nak. Okey geng, kita dah sampai puncak bukit yang kedua geng. Puncak kedua geng. Alright. Ini hasilnya. Sana geng, dekat bukit sana tu. Bukit nombor 2. Katanya ikut sini jom, ikut kabel ni.
kabel ni. Mana ni? Sampai ayam kok tu. Sama saya. Sampai. Yung lighter lah. Tempat ni memang bersih geng. Tengok anti tu bersihkan kawasan. Kawasan ni memang dijaga geng. Memang cantik. Memang selesa lah geng kat atas ni. So mana-mana yang nak pergi sini, janganlah buang sampah mantap rata. Jagalah kebersihan. Kan naik puncak boleh main gym ya. Main gym. Gua. Boleh 2 orang tau. Ada. Basket gua. 2 orang ah. Banyak. Ni MCO. Balik. Tangga kejayaan dia. Bangga kejayaan. Bukan tu dah balik ke asal dia. Betul tak? Saya jaga saya hidup. Adik-adik sendiri pula. Adik-adik orang aku.
bising guys. Tahu tu tapi Enggak, memang. Kontrol pun boleh naik kan. Okay geng, jom orang sampai. Terus bosan lah. mana di bawah kita atas. Kita akan. Okey geng, dekat bawah ni ada air. Kita bolehlah basuh kasut kita. Terus mana yang kotor. The angels up in the clouds are jealous knowing we found